Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha, Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru yang dihormati, serta rakan-rakan yang saya kasihi. Anak muda hari ini ialah pemimpin hari esok. Kata-kata ini sering kita dengar. Namun, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah yang perlu ada dalam diri seorang pemimpin? Adakah cukup sekadar cemerlang dalam pelajaran? Adakah cukup hanya memiliki kepintaran? Jawapannya, sudah tentu tidak. Seorang pemimpin yang baik perlu mempunyai akhlak yang mulia, semangat cintakan negara dan menghormati undang-undang. Nilai-nilai inilah yang menjadi asas kepada sebuah negara yang aman dan maju. Berdirinya saya pada hari ini untuk menyampaikan pidato yang bertajuk 3 Prinsip Rukun Negara Tonggak Malaysia Gemilang. Hadirin yang dihormati, prinsip pertama rukun negara ialah kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini menjadi asas kepada pembentukan insan yang berakhlak mulia. Walaupun rakyat Malaysia sendiri terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya, kita tetap hidup dalam suasana aman kerana saling menghormati kepercayaan antara satu sama lain. Kepercayaan kepada Tuhan mendidik kita supaya sentiasa jujur, amanah, bertanggungjawab serta menjauhi perkara yang boleh memecah belahkan masyarakat. Sesungguhnya, masyarakat yang berpegang teguh kepada nilai agama akan melahirkan sebuah negara yang aman, harmoni dan sejahtera. Hadirin sekalian, prinsip kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita wajib menanam rasa cinta akan tanah air. Kesetiaan bukan sekadar diucap dengan kata-kata, malah perlu dibuktikan melalui tindakan. Antaranya ialah menghormati jalur gemilang, menyanyikan lagu negaraku dengan penuh semangat, mematuhi undang-undang serta menjaga nama baik negara di mana sahaja kita berada. Sebagai pelajar MRSM, kita perlulah juga menunjukkan kesetiaan kepada negara dan dengan belajar bersungguh-sungguh membina saksiah yang terpuji dan bersedia menjadi pemimpin yang akan membawa kemajuan kepada Malaysia pada masa hadapan. Hadirin yang saya hormati, prinsip ketiga ialah keluhuran perlembagaan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi negara yang menjadi panduan dalam pentadbiran negara serta melindungi hak setiap rakyat. Dengan menghormati perlembagaan, keamanan dapat dipelihara, keadilan dapat ditegakkan dan perpaduan dapat dikekalkan. Oleh itu, sebagai generasi muda, kita perlu memahami dan menghormati perlembagaan agar dapat menjadi rakyat yang bertanggungjawab, berdisiplin dan menghormati hak orang lain. Hadirin yang budiman, persoalannya, adakah kita hanya menghafal rukun negara ketika perhimpunan sekolah atau benar-benar menghayatinya dalam kehidupan seharian? Jawapannya terletak pada diri kita sendiri. Kita boleh mengamalkan ketiga-tiga prinsip ini dengan menghormati ibu bapa dan guru, mematuhi peraturan sekolah, bersikap jujur dalam setiap perkara, serta hidup bersatu padu tanpa mengira kaum dan agama. Ingatlah, perubahan besar sentiasa bermula dengan langkah yang kecil. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya meninggalkan sepotong kata-kata. Rukun negara bukan sekadar ikrar di bibir, tetapi janji yang terpahat di hati setiap rakyat Malaysia. Marilah kita bersama-sama menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara demi melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak mulia dan cinta akan tanah air. Jika bukan kita yang mempertahankan nilai-nilai rukun negara, siapa lagi? Jika bukan sekarang masanya untuk bermula, bila lagi? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Mana ni? Mana dah kau yang laudi lama tu? Lupa umut. Lupa umut. Tekan lah.